Jadi saya adalah calon Pandu Putrajaya bagi tahun 2026. Jadi antara prasyarat untuk saya menerima anugerah Pandu Putrajaya adalah untuk saya menjalankan dan menjayakan program Khidmat Masyarakat 3 bulan. Jadi projek Khidmat Masyarakat 3 bulan ni adalah projek di mana calon-calon Pandu Putrajaya kami perlu membuat kebaikan dan perubahan kepada masyarakat. Tak kira benda tu besar ke atau kecil. Jadi bagi kes saya memilih untuk buat projek Khidmat Masyarakat saya di Mahat Darussalam, di mana saya membuat projek tentang memberi sumbangan, iaitu sumbangan tentang alat pelajaran bagi kemudahan mereka untuk meneruskan pelajaran. Jadi di sini saya bukan saja membekalkan mereka alat pelajaran, tapi saya juga membekalkan mereka makanan untuk bulan Ramadan ini dan sabun-sabun untuk mereka meneruskan kemudahan lah untuk kehidupan mereka di sini. Mahat Darussalam, saya rasa Mahat ni tidak dapat attention yang enough dari masyarakat luar. Jadi saya rasa dengan membuat projek saya di sini, saya boleh mempamerkan Mahat ni kepada masyarakat luar, macam mensedarkan bahawa di sini di Tambun ni ada Mahat Darussalam. And saya berharap dengan projek saya ni saya boleh bagi kesedaran kepada orang luar untuk meneruskan kegiatan yang baik di Mahat ni. Tapi saya hanya ada 3 bulan je. And dalam masa 3 bulan tu, bulan Disember saya terpilih pergi ke program pertukaran pelajar di Fukuoka, Japan selama 3 minggu. Jadi agak tertunggak sikit saya nak mengumpul hasil dana saya. Jadi di situ agak ada kesukaran sikit. And saya susah juga untuk jual cenderahati semua tu, saya effort sangat-sangat. Untuk kumpul dana, saya buat jualan cenderahati. Cenderahati tu handmade saya buat sendiri. Kemudian saya menjualkan pakaian terpakai saya di social media. And pada hujung minggu, saya ada buat kerja-kerja di rumah kawan-kawan ayah saya. Kemudian 3 kali seminggu selama 3 jam, saya akan bantu bekerja di pejabat dan juga di hotel, iaitu di Tim Keris Berhad dan juga di Hotel Simponi Ipoh. Kutipan dana yang saya dapat adalah 1,200. Saya akan teruskan usaha saya selagi boleh, selagi yang saya mampu. Saya akan buat apa je yang saya rasa boleh memberi kebaikan kepada masyarakat. Bukan saja dekat Mahat ataupun dekat mana-mana kebajikan masyarakat yang saya boleh melakukan kebajikan.